Nan. Apa? Seorang ni. Ines. Okey. Boleh tak akak nak tanya satu soalan tentang kemerdekaan? Okey lah. Okey. Okey, akak tanya. Okey, bilakah berlakunya pembentukan Malaysia? Kita panggil Hari Malaysia. 16/9. Okey, betul. Okey, okey nah. Terima kasih. Sama. Okey. Kita pergi ke orang kedua. Kita jumpa Nat. Hai Nat. Why are you running? Nat, jangan lari Nat. Sini Nat. Senang je, senang. Sumpah senang. Okey. Pegang dulu mic. Okey. Senang. Soalan dia. Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan? Senang kot. Bila tu? Mencapai kemerdekaan. Bila negara kita merdeka? Bila negara kita 31 Ogos 1957. Okey, betul. Jadi senang. Okey lah. Hadiah. Sama. Terima kasih. Kita nak pergi ke orang ketiga. Jibril! Sini. Orang ketiga. Okey, so kita nampak Jibril je kat situ. Sebab tak boleh, Jibril tengah main. So nampak usuk. Apa? Jibril. Okey, Jibril. Okey, Jibril. Kejap je Jibril, nak tanya soalan. Sini. Okey, pegang dulu mic. Okey. Oh my god! Aku nak tanya soalan pasal merdeka. Senang je. Okey. Apakah maksud warna biru pada jalur gemilang? Perpaduan. Okey, betul. Sekejap. Ni ada dia. Terima kasih. Pen. Betul-betul aku tak ada pen. Okey, terima kasih. Orang keempat. Tak ada lah. Ada. Cakap abang Loman. No! God, please, no! Kena buka pintu. Senang je. Hello, Assalamualaikum. Saya nak tanya soalan pasal merdeka. Okey, nak pegang mic dulu. Allahuakbar. Senang je. Okey, disebabkan dewasa, kita bagi susah sikit lah. Okey, di manakah lokasi sambutan kemerdekaan pada tahun 1957? 57. Dataran Merdeka? Betul ke? Kurang. Alah. Okey, tak apa. Sorry. Nanti boleh cuba lagi, okey? Okey, Icat. Kita jumpa orang kelima. Icat. Sini. Okey. Penat. Siapakah penjajah terakhir sebelum kemerdekaan? Jepun. Jepun? Aku ulang balik soalan. Siapakah penjajah terakhir sebelum kemerdekaan? British Okey, jawapan dia betul. British. Tepat. Dapatlah hadiah pen. Biru tak ada biru? Biru tak ada. Hitam ada. Okay. Assalamualaikum. Sama. Okey, so kita nak tanya soalan ke-6. Assalamualaikum. Kakak, boleh tak nak tanya sesuatu? Sekejap. Tengok dulu. Okay. Saya nak tanya. Oh my god! Wow! Okay. Soalan dia. Apakah makanan tradisional Malaysia? Kalau kuih boleh. Apa? Kuih muih. Kuih muih. Nak macam makanan berat.
Betul. Okey. Nasi lemak. Betul. Okey lah. Ada. Okay guys, so hari ni saya nak soal budak-budak pasal Merdeka. So ni sekarang soalan yang ke-7. Kita cari budak tengah main bola tampar. Jom. Okay, so kita nak panggil siapa guys? Cuba sarankan sikit je cik. Mana ada? Macam mana panggil? Kita panggil Haziq. Kita panggil Haziq, ya. Haziq, sini Haziq. Okay, saya nak tanya. Senang je. Saya nak tanya pasal soalan Merdeka. Pegang mic dulu. No! God, please, no! 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 Asal tak nak pula. Senang je. Dah rekod dah ni. Tak boleh lah gitu. Kita kena jujur. Okay. Soalan dia. Mana kamera? Soalan dia. Lagu negaraku diadaptasi daripada lagu negeri apa? Saya cuba. Cuba sila. Saya rasa negeri Perak. Wah, betul. Alamak. Yang tepat sekali ya guys. Nampak? Pandai. Okey. Dia dapat hadiah pen. Okey nah. Uish. Terima kasih. Okey, terima kasih. Bye. Okay guys, so kita jumpa seorang ni tapi dia tengah tidur. Maybe ni nasib malam dia kot. Takutlah guys. Ya, dia amal lah. Nothing. Assalamualaikum. Janganlah ganda sangat. Assalamualaikum. Akil. Sorry kacau tidur Kenapa tidur kat sini dek? Dek. Jom dek. Nak tanya soalan. Ini pegang mic. Tengah rekod ni. Tak nak. Dah rekod dah ni. Kena. Kejap je. Kejap. Okay, akan nak tanya pasal kemerdekaan je. Senang je, okay? Bombastic side eye. Criminal offense. Soalan dia. Di manakah lokasi sambutan kemerdekaan pada tahun 1957? Bila tu, Dik? Dataran Merdeka. Dataran Merdeka nampaknya kurang tepat. Lagi salah Dik. No! God, please, no! Tak apa dah. Dia tak dapat jawab, so tak apa. Okay guys, so hari ni hari ni je kan. Okay, seterusnya kita nak interview. Kita nak soal guide bawah tau. Jom sini. Ikut aku. Assalamualaikum. Bang. Saya nak tanya ni. Bang. Keluar bang. Tengok macam boleh. Abang ke? Saya kejauh ni. Ya. Main air kan? Okey, bang saya nak tanya. Pasal soalan Merdeka je. Okey nah, pegang dulu mic. Okey, soalan dia. Lagu Tanggal 31 popular dinyanyikan oleh siapa tu bang? Sudiman. Betul. Okay, so abang dapat hadiah pen. Pen lah guys. Okay, terima kasih dek. Sama. Guys, so kita dah jumpa orang yang seterusnya, iaitu ada orang Sini. Naufal, Farhan. Sini. Okay.
Dia orang form 5 tau. So, sebelum keluar sekolah, kita tanya dah dulu. Uji dululah. Apa ni pasal sejarah. Okay. Okay. Pegang dulu mic. Okay. Yang ni nak tanya. Ni nak tanya soalan. Tapi, siapa cepat jawab, dia dapat hadiah. Okay, senang je. Senang je. Okay. Pada tahun 2025, Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan yang keberapa? Jom. 68. Betul tu. Betul. Okay, so dapat pen. Okay, nah. Terima kasih. The next day. Okay, so kita nak cari orang seterusnya. Jom. Kita nak fokus Hakim. Jom. Ustaz pegang air. Boleh je Ustaz. Senang je. Ustaz pegang air. Saya nak uji sikit. Sejarah Ustaz. Aduh. Sila duduk. Senang je soalan dia. Apakah tema Hari Kemerdekaan 2025? Ini soalan paling senang dalam dunia. Okay. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Dapat. Terima kasih. Dapat pen Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Ustaz. Easy je. Okay, kita teruskan lagi dengan orang seterusnya. Jom ikut. Okay, saya nak interview teacher Merdeka. Boleh? Okay, saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan Merdeka. Soalan dia, di manakah lokasi sambutan kemerdekaan pada tahun 1957? Jelentang. Bukan. Cici Japanese Stadium Merdeka. Okey, kita nak cari orang seterusnya. No! God, please, no! No! Senang. Oh, dia abang introvert. Introvert. Alah, okay, abang tu introvert. Kita tanya abang ni satu. Abang, nak tanya soalan sikit dulu tak? Senang ke soalan ni? Soalan dia macam ni. Siapakah bapa pemodenan? Bapa pemodenan. Mahdi. Okay, betul bang. Saya nak bagi hadiah. Sama. Terima kasih. Okay, alright. Kita nak cari orang seterusnya. Kali ni lain sikit. Jom. Sini. Turun. Okay. Aku nak tanya korang soalan. Tapi korang kena lawan. Okay, siapa cepat dulu dapat hadiah. Okay. Kenapa tak tahu ni? Siapakah yang membaca teks kemerdekaan pada 21 Ogos 1957? Tunku Abdul Rahman. Okay, betul. Kita tanya. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay, jom. Kita nak cari masa seterusnya. Jom. Kita dapat sekumpulan lelaki yang pandai-pandai belakang. Jom. Saya pernah pakai Zulfan. Saya rasa berminat nak tanya Zulfan. Ya, Pan. Saya berminat. Pan, dah mau nak panggil, Pan. Mana dia? Sekejap, kata.
Kita nak tanya pasal kuis sejarah boleh? Sebenarnya tak boleh jawab soalan tu. Kita kena jawab. Ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Tentang? Tentang apa? Oh my god! Cakap saya tanya siapa cepat dia dapat jawab. Korang boleh. Ni soalan dia bunyi macam ni. Di manakah lokasi sambutan kemerdekaan pada tahun 1957? Lagi. Lagi tenang lah. Dok, cuba Sila. Macam tepuk pula. Stadium Merdeka. Betul? Okey, betul. Abang mesti semua pandai. Okay, next. Okay, sekarang ni kita nak uji minda cikgu-cikgu kita. Jom. Contoh cikgu, Salam. saya nak interview cikgu sikit boleh tak? Okey, boleh? Ada hadiah ni cikgu? Oh, ada dia. Boleh. Sini. Soalan dia, Singapura keluar dari Malaysia pada tahun bila? Singapura. Keluar dari Indonesia pada tahun 1965. Okey, betul cikgu. Betul. Alhamdulillah. Ni cikgu sejarah kita orang. Oh my god! Wow! Okey. Terima kasih. Sama cikgu. Ibu lagi. Saya dah cakap cikgu sejarah kita orang memang on top. Next. Okay. Kita dah jumpa mangsa seterusnya. Cikgu BI paling pandu kat sekolah. Jom. Hai teacher. Saya nak tanya satu soalan. Putrajaya terkenal sebagai pusat apa? Putrajaya macam the center of dia kan macam all the government's office kat situ. So Itu maksudnya. Kita bagi jawab dia. pusat pentadbiran? Pusat pentadbiran sikit lagi. Pusat pentadbiran apa? Pusat pentadbiran kerajaan? Betul. Pusat pentadbiran kerajaan. Teacher. Wah, saya dah dapat Nothing beats a Jet2 holiday. duit. Wah. Ternyata cikgu BI kita pun hebat. Okay, Wah. next. Sekarang kita nak tanya mangsa seterusnya. Jom. Few moments later. Why are you running? Why are you running? Bagi abang ni dah lama ke sekolah ni? Logo ni. Apakah nama logo ni? Jabatan Negara. Betul. Saya dah kata dia power. Macam lagi. Budak-budak sekolah Syakir ni semua pandai. Next. Okay. Kemudian kita nak tanya cikgu yang paling comel kat sekolah ni. Okay, jom masuk. Kalau saya nak interview cikgu sikit boleh tak? Soalan dia macam ni. Putrajaya terkenal sebagai pusat Putrajaya. Pusat bina negara. Betul cikgu. Aish. Cikgu ni dah ada comel. Pandai pula tu. Cikgu saya ada hadiah untuk cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Tahniah cikgu. Cikgu comel kita berjaya. Next. Okey. So, tadi kita tanya apa berani. Jadi kita tanya dikira jawatan tertinggi jugalah, iaitu GPK koko kita. Jom. Okay, so saya nak tanya cikgu pasal kemerdekaan boleh? Okay, soalan senang je.
apakah simbol bulan dan bintang pada jalur gemilang? Agama Islam. Agama Islam adalah agama Islam. Yakin? Jawapan dia betul. Lupa dia. Ada di mana? Terima kasih. Sama. Cikgu. Betul.